Okay, so hari ni saya nak cerita pasal MCP lah. Sebelum ni saya ada sembang sikit pasal MCP lah dekat Twitter, dekat Threads, dekat Facebook. Tapi MCP ni apa? Semua orang pening pasal MCP ni sebab saya sembang pasal Meta Ads. Saya buat analisis Meta Ads menggunakan MCP. Actually dah around, I think sejak bulan 9 ke bulan 8 macam tu lah, sebab dah lupa. Okay, MCP ni sebenarnya adalah satu, orang kata, dia satu open source nak cakap macam mana dia macam satu open source lah, open source punya sistem kot, server dia open source sistem. Saya pun tak tahu macam nak terangkan pasal the right word nak explain, tapi yang saya faham MCP ni dia adalah satu sambungan sambungan AI ke maksudnya sambungan daripada AI ke source yang kita nak suruh tarik data lah. So MCP ni dia kat tengah-tengah. So dia perumpamaan macam USB-C kot. USB-C kita nak connect kita punya phone, contoh phone dengan kita punya laptop. So perlukan sambungan lah. Itulah je. So sambungan tu dia boleh read kita punya daripada phone. Lepas tu komputer pun faham. Boleh transfer data, boleh hantar data, macam tu lah. Itulah MCP. Saya dah jumpa the right word pasal MCP. Dia adalah sambungan USB-C. Okay, so MCP ni diperkenalkan oleh Cloud pada tahun lepas. Tak silap saya pada hujung tahun lepas. Dia dah macam lama lah. Tapi most of the people dia tak aware pasal apa sebenarnya MCP ni, macam nak pakai ni. Sebab dulu nak tarik data daripada sekitar source ke AI, dia pakai satu term lah. Tapi dia macam susah nak set up. Dia macam panggil matrix apa tak benda entah. Dia susah lah. So itulah wujudnya MCP. MCP ni senangkan dia punya sambungan dengan kita punya source of data lah. Kalau ada banyak 10-20, kita boleh sambungan dengan kita punya AI. So MCP ni ada open source, siapa boleh bina sebab Cloud jadikan dia sebagai open source. So ChatGPT dah pakai MCP, Gemini pun dah pakai MCP, macam-macam lah. Almost semua AI je dah ada integration dengan MCP ni. So bagus lah apa yang Cloud buat ni. Dia jadikan open source, so semua company AI ni dia pakai. So menyenangkan kerja kita lah. Tak perlu kita ada banyak sangat orang kata integration lain dengan cara yang berbeza. So hanya perlukan satu cara. So itulah about MCP. So actually MCP dia just USB-C lah, tapi memang memudahkan kerja ramai gila orang. So saya tak nak terangkan MCP sebab itu very technical. Saya just nak cerita pasal macam mana kita nak analisis data Meta Ads menggunakan AI lah. So yang penting kita dah ada sambungan MCP Meta Ads lah. So MCP ni ada banyak, orang kata ada banyak jenis lah. Kalau nak sambung dengan Meta Ads kan cari MCP Meta Ads. Kalau nak sambung dengan Google Ads kan cari MCP Google Ads, Google Analytics, kan carilah semua tu. Baru kita boleh sambungkan dan kita source data dah kita dengan AI kita nak guna. So apa-apa AI mesti boleh dah ada custom integration MCP lah. Okay, masa awal dulu hanya Cloud saja yang benarkan custom MCP, tapi untuk plan berbayar saja. That's the problem lah. Itu yang penting. So saya dah jumpa lah some of AI yang bagi free sambungan MCP ni lah yang untuk custom. Okay, so sebelum saya cerita pasal AI tu, saya nak cerita apa tools yang saya pakai, MCP apa yang saya pakai untuk MCP ni. Okay, so ini je. Saya buka satu tab. So nama dia adalah Pipebot. So inilah MCP yang saya gunakan lah. So MCP ni dia ada dua cara. Salah satu kita boleh pakai remote MCP lah. Ini yang saya pakai ni adalah remote MCP. Dan yang satu lagi kita boleh pakai local MCP. Kita akan install MCP server tu dalam kita laptop lah. Tapi cara tu very technical. Saya dah try. Memang cuba nak try connect dengan Meta Ads semua apa kan. So saya kena create developer account Meta Ads. Saya kena sambungkan API. So I think saya rasa benda tu alamak renyah betul lah. Saya nak pakai yang saya nak pakai lah. So sebab tak ada banyak account pun yang saya nak pakai analisis menggunakan Meta Ads. So kita pakai je lah apa yang menyenangkan hidup ceritanya lah. So lagi satu benda ni remote. So kita boleh access daripada phone, laptop, laptop. Sebab kalau pakai yang local host, dia hanya boleh access melalui laptop kita saja. Sebab kita install server tu dalam laptop. Kita install dalam server dekat luar. Okay, boleh je nak install server kat luar. Tapi perlukan orang kata semua tu perlukan pengetahuan teknikal lah. So saya tak nak ajar benda tu, memang renyah rumit, nanti buat tak jadi pening kepala. Baik kita pakai yang senang pakai. So apa yang anda perlu buat adalah perlu sign up sajalah. Sign up, ni the first step yang anda akan buat. Okay, dah lepas sign up, anda akan nampak macam ni. Inilah dia orang kata dia punya paparan lah. Okay,
So anda perlukan orang kata perlukan connect dengan Facebook actually. So campaign aktif, report. Dekat Black account. Baru nampak. So connection, dia punya view je jalan. So macam saya dah connect. So anda just tekan connect saja dekat sini, connect, dan anda akan akaun Facebook anda telah dikonekkan dengan Pipebot ni. So the first step anda dah senang. Dan anda pergi ke get started, anda hanya perlu connectkan anda punya orang kata FTP server ni, Meta FTP ni dengan anda punya AI lah. Contoh saya pakai cloud. Cloud ni hanya untuk yang pakai pro version saja lah. Contoh saya pakai, anda pergi ke setting. Saya tunjuk je jadi connector namanya. So ni macam ni saya dah configure. So saya just delete sajalah. Remove lah. Disconnect. So anda just custom connector. So namanya, anda naming apa, Meta Ads ke apa kan. Lepas anda hanya copy, nampak tak dia punya URL ni, copy paste dan add. Nampak dia dah ni. Dia dah connect dan anda just configure lah. Dia actually kalau saya lepas actually saya try remove balik. Remove. Sorry disconnect. Actually kalau lepas kita install, dia akan jadi macam ni. Dia akan keluar button connect. Kita kena connect balik dengan Pipebot tadi. Kita just tekan connect lah. So tak boleh. Okay. Nampak lepas dah connect baru dia okay. So kita tengok setting je, apa je boleh buat. Configure, kita configure. Nampak dia boleh dapatkan insight, update ads, kita boleh bajet kita boleh adjust melalui AI. Banyaklah kita boleh buat update ni, tapi saya tak pakai. Kalau yang nak change update campaign dalam Meta, saya tak pakai ni lah. Sebab kadang-kadang dia ada error, dia tak publish. So saya lebih kepada dapatkan orang kata data lah, account info, page account, kreatif, detail, semua macam tu lah. Lepas dah siap, saya hanya perlukan type, orang kata buka the new chat, analyze kita analyze Meta Ads campaign. So saya just mention nama account. Ni nama account Meta Ads anda lah, kena tahu lah. Kadang-kadang anda tak pakai nama company lah. Maybe ada guna nama account 1, account 2. So kalau macam tu, kalau katakan dia banyak nama sama, jadi dia tak tahu lah pilih mana. So anda ambil dia punya orang kata ID account Meta Ads. Tapi macam saya dah rename semua account ni ikut nama company. So senang lah, so dia dapat cari. Analyze, so saya cakap ini secara asasnya dia punya prompt, analyze Meta Ads campaign performance. So this is one apa kata, salah satu account yang saya handle lah for semalam. Nampak dia akan cuba tarik data. Nampak ini dia tarik data, get campaign semua. Dia dah jumpa. Dia thinking. Tunggu lah. Tunggu. Agent analyze. Berapa banyak spend? So dia dah cerita campaign dah pause, impression berapa, reach berapa klik, CPM. So banyak fokus kepada dia nampak WhatsApp engagement, berapa banyak message masuk, berapa ramai yang reply. So berapa ramai yang dah free, yang dah reply sampai 2 kali, 3 kali. Engagement nampak, accept, spending, CTR. Kita dah ingat CTR. Tapi dia hanya orang kata, dia hanya analyze apa on surface lah, apa yang orang kata behind the surface, macam anda punya revenue semua. Dia tak baca lah lagi yang more to surface lah. Di mana ada data benda tu, sebab data tu semua dekat kita punya orang kata the another Excel lah.
Kalau yang game e-commerce maybe benda data tu ada, dia akan masuk dalam estimate dia lah. Dia dapat revenue, berapa purchase, semua kan, sebab semua data tu datang daripada kita website yang hantar balik kepada MetaX. So MetaX ada record lah, so tak ada isu. Okay, so bila dia dah orang kata kita nampak lah which campaign drive more revenue, which placement drive more revenue semua kan. Macam ni sekadar WhatsApp saja, so not more tak ada banyak sangat benda yang kita boleh orang kata korek di sini lah. Melainkan kita ada some kind of data yang kita send back kepada MetaX ya. Boleh ads menyedia record semua benda tu. Okey, tapi cara yang saya tunjuk ni menggunakan AI berbayar lah, pakai Cloud Pro lah. So another one yang saya pakai adalah pakai Manus AI. So jarang kot saya dengar Manus AI kan. Dulu macam famous pasal agentic punya AI kan. So saya pakai apa kata benda introducing browser operator. Okay, sorry ada iklan kat tu pop up kan. Saya pakai free plan lah, nampak ni free plan. So apa yang saya perlu buat adalah pergi kepada setting. Nampak tak ada account setting sama je macam cloud. So chat nampak connector. Okay, nampak kat sini ada connector. So kita boleh letak custom MCP dekat sini, add custom MCP dan kita pilih direct configuration lah. So cakap sebenarnya MetaX. Okay, transport tak ada HTTP. Okay, dia punya icon je. Yang ni tak ada, not tak ada. So just the same thing macam cloud tadi. Kita just perlu ambil this URL ni dan pergi kepada Pipebot. So kita just save lah. Okay, so nampak dia dah okay. Kalau dia ni okay lah tu. Kita tekan manage. Tu je, save. Kita nak try lah. So saya gunakan soalan sama yang macam dalam yang dalam ni, dalam cloud ni. So just letak analyze. Nampak dia pakai MCP. Okay, so saya kena login lah. Login. Alright, login successful. Nampak dia punya task yang dia buat. So dia ada summary lah. So banyak spam, banyak pressure service semua. So dia dah klik dalam table lah. Okay. So actually yang best ni pakai AI ni kita boleh klik the dashboard lah. Macam kalau saya selalu pakai minta je buat dashboard lah. So nampak orang kata teratur sikit. Okay, ni saya minta Manus okay, saya minta dia klik the banyak pula pun dia tanya. Okay, saya minta dia klik the dashboard lah. So the same thing macam kalau saya minta klik visual dashboard. Kita tengok. Tapi kalau e-commerce memang best lah. Banyak gila saya boleh korek insight lah. Memang very orang kata apa saya cakap tadi saya dah lupa lah. Okay, tak apa, biarkan je. Dia disrupt kejap. Yang pasal e-commerce tu okay, yang bestnya dia banyak insight boleh korek lah kalau e-commerce lah. Kalau yang game ke message atau WhatsApp ni dia hanya start dekat situ je. Okay, so kita tengok kelab macam mana dia dah buat tak. Dia buat. Okay, kenapa saya punya cloud dia dah orang kata dia tak reply dalam BI, dia reply BI.
Sebab sekarang cloud dah ada memori lah. So dia dah learning from another saya punya orang kata another orang kata chat yang previously, yang lama tu history. So dia nampak saya ni dah banyak cakap BM. So bila saya buka create new chat, dia Bora BM je. So kita tengok Manus pula. Okay, so sekejap. Saya salah bagi instruction ke? Okay. Okay, kita tengok cloud. Okay. Ini orang kata dia punya dashboard lah. Okay, tapi Manus dia tak dapat I want, maybe saya salah bagi prompt. I want visual dashboard. Alamak, dia suruh ni pula upgrade pula sebab dia kata this task is complex for Manus 1.5 lah. Okay, masanya kat sini maybe kerja-kerja nak recreate dashboard yang visual dan interaktif tu tak boleh pakai yang light version lah. So saya kena pakai yang tu. Boleh pakai free lah, get started for free tanpa kredit card. Alamak, dia suruh kredit card malah. Tak apa lah, biar je lah. Okay, so switch to maintain lah. So yang dashboard tu optional lah kalau anda perlukan. Tapi yang penting anda dah dapat orang kata the summarize lah macam ni. The summary. Saya pun suka kat summary macam ni, senang apa, suka baca apa artikel panjang ni kan. Itu saja lah. Kalau anda maybe pening, kalau pening dia minta macam ni, suruh dia klik the table ataupun the by point ni lah. Maybe dah dekat prompt tu specifykan sikit. Okay. Tapi dia try jugalah. Kalau dapat lah. Kalau dia dapat achievable macam apa yang cloud buat lah. So ni je. So buat iteratif, senang faham orang yang tak tahu, orang kata tak tahu macam okay, lepas tu yang best pasal cloud ni. Cloud ni sebenarnya untuk analisis data. Most of the people kata cloud much better daripada AI lain. So anda nampak dia bagi suggestion apa yang kena buat this week, today. So okay, so bila kita ikut dia punya suggestion, kita depend on kita punya pengalaman jugalah. Okay ke nak buat ni? Okay, macam ni betul, reactivate campaign, shift budget. Okay, betul lah ni. Dia one thing of ataupun saya pakai campaign budget optimization lah. Lepas tu kita duplicate ni standard yang most of marketer buat, duplicate the winner, test the new audience. Okay, so dia suruh kita create the high quality lead, high quality leads, lookalike, create a refresh. Okay, betul. So most of the time this suggestion okay, logik tak ada yang tak logik lah. Cuma saya kena fit in data siapa yang berjaya close lah supaya dia dapat the better context lah. Which campaign yang actually drive more revenue, drive more sale, like that lah. So e-commerce tak masalah. Okay, so kat sini saya dah ada orang kata the library prompt lah. Okay, ni bukan saya punya pun, saya just based on apa yang saya belajar dekat internet. So saya dah try lah prompt ni. So quite good lah untuk kita analyze the data deeply lah. Sebenarnya saya more to chain prompting. Saya punya style prompt adalah chain prompting. Satu. Kenapa? Sebab orang kata bila kita chain prompting ni, the chain prompting, the result of kita punya output result dia become better. Tapi saya nampak sekarang dulu macam teruk nak pakai prompt panjang-panjang ni, dia jadi lari daripada the main idea, the main context. Maybe dia dapat sebab dulu token untuk AI ni sikit je, 32k je. 32k. So sikit kalau kau panjang macam ni, nanti hanya dapat scan berapa ayat je. Bawah ni terus tak. So sekarang ni dah okey lah saya nampak. Sebab most of AI je dah ada 100k token ke atas. So sekarang dah boleh pakai lah. Okay, tapi saya masih mengamalkan chain prompting lagi lah. Okay, so video ni kalau korang rasa okay, so bagi star lah. Boleh star ke kat video ni, saya pun tak tahulah. Bagi like ke apa kan.
ataupun komen lah dekat saya punya video YouTube ni. Bagilah kalau nak feedback ke apa kan, nak tanya lagi lah. Sebab most of the time, sebab anda punya account, anda yang faham apa yang nak cari. Saya just tunjuk macam mana nak pasang, macam mana the starting je, dan macam apa yang kita boleh buat dengan AI ni. So that's all lah. So anda boleh pakai cara berbayar boleh, cara free boleh, pakai Manus, cara bayar pakai Cloud Pro. So kalau pakai Cloud Pro memang better lah bagi saya memang betul. Lagi-lagi Cloud memang orang kata analisis memang padu. So satu lagi cara, anda akan pakai Cherry Studio. Cherry Studio ni kalau korang pernah pakai, okey tak apa, saya buat video lain pasal Cherry Studio. Sebab dia kena set up satu, saya kena download, saya kena, okey Cherry Studio ni dia ada mati, saya boleh pasang mati AI dalam tu lah. Tapi dia menggunakan saya punya API AI lah. Actually dia tak free. Okey free, kalau free hanya dua modul AI. Dan saya Qwen dengan Manus. Okey kalau anda nak pakai Cloud ChatGPT boleh, tapi kena key in kita API key lah. So tak ada masalah. So cara ni macam mana, saya tunjuk dalam next video.